Nak jawab pun susah. Main besar gila dah. Main bawah tadi. Main. Adam tak boleh nak gulung. Mesin kapal korek hari ni beroperasi. Oh, tapi condition air memang cantik, geng. Memang cantik lah. So aku baru sampai ni. Aku baru sampai dekat port ni, tempat aku main dengan Adam semalam. Tapi hari ni Adam tak nak datang, dia penat. So hari ni aku akan teruskan mancing dekat sini. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel dekat Sungai Perak pagi ni. Okey, aku bawa keliling untuk korang tengok. Memang best lah kat sini. Harap-harap ada lah ikan. Harap-harap ada lah ikan hari ni. Sini Adam dapat ikan besar semalam. Hari ni nak repeat lah ni. Okey geng, Assalamualaikum. Jumpa aku dalam episod kali ni. Tak tahu ikan apa yang dapat, kita cuba. Okey geng, ini balingan yang pertama untuk pagi ni di Korek Pasir Teluk Kepayang. Port semalam bersama dengan Adam, anakku. Harap-harap hari ni berhasil lah. Ini balingan pertama menggunakan umpan dedak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga berhasil. Jom kita set up yang lain pula. Kita set up yang lain Sini dalam port ni. Dalam. Jom kita set up lah yang lain pula. Ada 5 pancing. Oh, pagi ni berangin. Bergoyang-goyang pancing. Dia selalu kalau kat Sungai Perak ni, kalau dalam cuaca berangin macam ni, ikan culas nak makan. Tapi kalau tak ada angin panas pula. Tapi angin ni macam membawa kabar yang akan musim kemarau kot. Mungkin kemarau dah nak sampai. Selalunya bulan 1 ni, bulan 2 ni memang Sungai Perak ni air surut lah. Musim kering, hujan pun kurang. Masa ni ikan kurang, tapi macam udang galah banyak lah. Udang galah kat Sungai Perak banyak. Tambah-tambah ke area water ni, dekat Korek Pasir ni. Tapi bulan 1, bulan 2 juga ikan-ikan seperti temoleh, tongsan dan ikan-ikan yang lain tu akan menghempas telur dekat kawasan ni. Sama ada dia makan atau tak makan tu nasib lah. Ni dah permulaan lah. Hari ni 2 Januari 2026. Pagi ni dah sejam lebih. Masih bangau lagi. Pagi tadi sebelum ada angin ni yang makan. Tapi tak lekat. Tak apalah, sabar. Cuaca pun dah start nak panas ni. Pukul berapa sekarang pukul 9.52 minit pagi. Sejam setengah lah. Tak apalah, sabar. Sekejap lagi ada tu. Ada ikan makan insyaAllah. Geng, kuat tu dia tarik ni geng. Ni kuat tu. Sekejap ada tarikan yang pertama. Balingan yang pertama tadi, ini dah kena. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu ikan apa. Uish, lepas ke? Langsung senyap Oh, lucut geng. Geng, dia macam ni geng. Dia punya tunduk ikan apa tak tahu lah. Tapi dia punya tunduk dahsyat Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia geng. Ikan apa tak tahu, tapi dahsyat dia punya tunduk Kita tengok ikan apa dahsyat geng. Ikan kasar ni geng. Itu dia geng. Oh, dia. Dahsyat dia tunduk. Tapi besar. Ikan tenggalan geng. Yang pertama pagi ni.
Lesen dah dapat. Ini berbunyi kat ni ha. Ini ada ikan ni. Tak tahu kan. Jangan kena tarik dengan kayu sebelah dah lah. Tadi macam tu juga. Ikan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak ada pun. Ada. Ikan yang kita cari, geng. Ikan apa? Tilapia merah, geng. Alhamdulillah. Tajam ni. Yang main-main. Ikan kedua pagi ni, geng. Ikan tilapia merah. Yang ni kena ni, kan. Ni. Tali dia macam dah. Tali dia berjalan-jalan. Tapi aku yakin ni kena ni. Aku yakin ada ikan ni. Aku yakin ada ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ikan ada tu. Macam berat. Allah. Bukan ikan ni. Okey, kita sambung balik mancing. Tadi berhenti sejak solat Jumaat. So aku nak try dekat pot sini. Dekat pot sini Sini pun ada korek pasir juga. Mungkin dah dalam kot dia korek pasir ni. Try je lah. Ok, aku set up dulu lah. Lepas main Jumaat, lepas tu pergi keluar jap, jumpa member nak beli durian. Kebetulan rakan office sampai tadi. Sesat ke sini. Dia nak pergi cari durian. Lepas tu dapat makan durian. Aku sekali makan. Acik yang jual tu belanja. Wah, hati makan durian botol weh. Alright, sambung balik. Jom. Ada kan? Ikan tenggalan. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh shit. Sorry, gang. Wih, sampai tak bergerak. Kan menyangkut. Ada. Lampam jauh. Lampai meko merah. Lesson untuk petang ni. Okey. Petang ni aku duduk dekat pot ni. Pot yang ketiga lah. Sebab pot aku yang pagi tadi sebelah. Tapi sebab ada orang duduk sebelah, so aku lari sebelah ni. Nasib baik lah. Tapi kat belah bawah tu penuh orang tu. Agaknya cuti lagi. Penuh orang. Tak apalah, nasib baik boleh parking tepi. Parking tebing. So aku duduk kat tebing lah. Duduk dekat belakang bonet kereta. Tadi dah naik dah ikut seekor lampam. Lampam ekor merah. Sini depan ni ada line-line dia yang dalam ni. Tak payah main jauh-jauh, main dekat-dekat je. Tapi 12 kaki ada kot tinggi dia, dalam dia. Okey, kita sambung lagi, geng. Tengok petang ni ada hasil atau tak. Kena, geng. Kena. Aku nak balin dulu sebelum aku tarik. Balin dulu. Ada ikan tu. Sebelah dah kena ni. Tapi tak adalah besar kot. Kecil ni. Aku dah senyap. Bukan apa, kilat ni. Angkatlah. Kadang macam ni besar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Ringan. Kecil. Patutlah kuat dia tarik mak rupanya. Lampai ekor merah macam ni kasar dia makan, tapi dia kecil. Oi, hujan lebat ah. Mamat pun terperangkap dekat kereta aku. Petang ni hujan lebat ni.
azan asar. Time azan dia hujan. Lama tak hujan je ni lah. Besok keruh lain nampak gayanya. Ui, betul-betul lebat lah. Off dulu. Ini ada yang sentuh ni. Tiba-tiba tali dia kendur. Tali dia macam nak kendur lah. Tengok lah, kejap lagi tunduk tu. Biar lu aku balik dulu. Tutup dulu. Okey geng. Hari ni memang nasib hampir-hampir kumpau tu. Tapi tak apalah, apa nak buat kan. Rezeki ada tapi tak banyak. Tapi aku ingat untuk video kali ni aku nak sambung dengan esok atau lusa lah, hari lain. So hari ni pun tak banyak sangat hasil dia. Lebih kurang aku dah kemas semua. Itu dah hasil dia. Adalah 4 ekor 5 ekor tadi. Seekor tu aku bagi dekat Roy. Dapatlah ekor tilapia seekor. Lepas tu tengalan 2 ekor tadi. Seekor aku bagi Roy. Tu ekor lampan ekor merah 2 ekor. Hari ni memang hasil tak berapa okey sangat. Tapi tak apalah. Aku pun dah nak balik. Sambung besok ke lusa ke. Abang aku dengan adik aku cakap nak datang esok. So aku sambung lah kot video ni. Alright geng. Ada yang hasil mantap-mantap baru syok masuk dalam video kan. Okay, bye bye Sungai Perak. Okay, kita sambung nanti. Okay, hari ni aku start balik sambung video semalam. Hari ni dekat korek pasir atas ni. Tengok lah apa hasilnya, kita tahu lagi. Semoga ada hasil lah hari ni. So kita campakkan pancing kita guna umpan dedak dan umpan pelet. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia cantik lah. Ada hasil kang. Aku up lah. So semoga hari ni dapat buat video untuk sambung video semalam. Sebab semalam hasil tak berapa okey sangat. Tapi hari ni nampak air cantik belah atas ni. Cuaca pagi ni redup. Pagi ni cuaca. Hari ni aku ditemani oleh anak aku Adam, Ryan. Dan nanti dalam tengah hari nanti abang aku, adik aku, kakak ipar aku akan datang mancing sekali. Dia nak datang bermalam kat sini. Okay geng, stay tune. Ni pancing aku dah kena ni. Ni baru balik ni, tak sampai 5 minit. Terus ambil geng. Terus kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni bergoyang-goyang. Ingat je. Mesin bising sikit lah. Ikan ke apa? Oh ada ikan. Habis salah. Lesen. Ambil je lesen pertama. Okey, aku sampai pot yang kedua pagi ni. Pot tadi tu bising lah. Ni pot ni air mengalir. Nampak macam menarik. Ni pot yang aku tak pernah pergi ni. Apa ada hasil ni. Ikan ni. Air memang menarik lah. Hari ni umpan sawit lah. Apalagi sawit peram lah. Tempat-tempat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ikan apa yang akan menariknya. Ni korek pasir ni. Ni mesin tak jalan.
Jap. Sabar. Tengok ada kata sawit perang. Sawit perang lah kat sini gila tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan apa? Lampam kot. Lampam pun tarik kasar. Lampam ekor merah. Wih, kerai babe. Kerai ni. Alhamdulillah. Gila dah. Tunduk. Nak cabut pun susah. Main bagi kaya. Biar. Tak boleh. Besar gila dah. Main belakang tadi. Main. Adam tak boleh nak gulung. Wih, bapak. Ikan apa dia Nam? Wih. Syarkan. Wih, besar ni. Besar Dam. Besar. Ikut sini. Jangan pergi kayu. Tak tahu ikan apa Dam. Dia bertahan lah Dam. Gila. Kena lepas dulu Dam. Biar dia. Okey. Dia pergi kat kayu. Ada nak. Ikut ya. Ikut. Dah pergi ambil penyaut Dam. Dahsyat ikan ni. Patin ke apa tak tahu lah. Dia pergi kat kayu. Aduh, lucut. Gila. Gila lah sini. Pun kena juga ni. Baru campak ikan apa tak tahulah. Sekejap. Tu. Ada ni. Tu dia geng. Goyang geng. Goyang lagi geng. Depan ni ada kayu. Tu yang risau tu. Ada, sekejap. Adam pergi bawah Adam. Adam tolong sauk. Tu ada. Akan kerai juga kot. Kerai kot. Kan? Kerai lagi. Lubuk kerai sini. Gulung. Lucut. Aduh. Lagi ni dia tadi. Mana? Terpelanting locengnya. Hilang satu loceng. Aduh. Putus Dam. Gila. Salah ada mah. Mana loceng? Terpelanting masuk dalam tu kan nak cakap dia terus tarik laju. Aku tak tahu nak buat apa itu ada ketatkan dia. Budak tadi mana dah? Kena ikan geng. Empat sawit. Set peram. Ni lampam ni kot. Tak kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ikan ni besar ni Dam. Tapi menyangkut. Sini ada kayu rupanya. Lepas kejap. Dah. Okey, lepas. Tadi dia menyangkut. Dia masuk bawah kayu. Dia biar dapat. Lampam ni. Okey. Right, jom. Ada lagi geng. Pancing tunduk je. Ada. Ikan kerai lagi ni rasanya. Ikan kerai lagi ni. Padu Sabar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kasar. 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 Ini pun saiz padu kat dalam ni. Sekilo dia ni. Sekilo. Atau diikut dia tu. Kerai ni. Oh dia dah. Wih, lampam. Lampam padu geng. Ini lampam besar. Alhamdulillah. Dua-dua bergoyang. Keceng. Rasanya yang mana satu? Yang ni kot. Tak ya. Allah, tali pula menyangkut sini. Menyangkut. Dam, pusut gulung ni Dam. Menyangkut dua mata kail. Ada ikan geng. Tu. Tarik lah cepat. Ayah bagi Chan. Buka dia namanya. Pet. Cepatlah gulung. Janganlah bagi kendur tali. Kendur tali tu yang lepas tu. Mana? Asal macam tu. Apa ni? Sangkut dia Dam. Banyak kayu sini. Dah lepas balik. Itulah dia dah pergi ke kayu. Dia dah lepas dulu. Belum. Bayar lepas daripada kayu. Bagi dia lepas dulu, bagi dia lari. Bagi dia keluar dulu. Dapat ke? Angkut lagi? Sangkut lagi. Kuat betul nyangkut sini. Uish, melekat terus. Oh, melekat. Lepas tak? Ada lagi kan? Ada. Ui, melekat terus tu kat kayu dia tu. Tak biarkan je lah. Oh, dia tarik pula tu. Oh, berkejut-kejut. Sampai dah. Ranger sungai dah sampai. Abang dah sampai ranger sungai. Dua kereta dia orang mari. Mana yang putus? Mana yang putus? Dua kali aku kena bully boy. Tension aku. Tu anak kakak ipar aku, Ozi. Dia baru sampai. Dia saja-saja nak main tengah alam belah sana. Kelabang apa? Kerai. Aku dua ekor nak kerai. Tapi tak usah lah. Okey geng, kita sampai lagi satu tempat. Ini tempat yang ketiga. Tapi hui, gila lah tinggi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada bunyi eh. Nanti mata kail tu tak betul tu. Ha? Nak betulkan dulu dia punya umpan dia tu. Mai. Kena geng. Jangan kacau ah. Ada ikan tu. Umpan sawit peram. Umpan sawit peram hari ni betul-betul menjadi geng. Oi, besar. Oi. Oi. Ini bukan cala-cala boy. Sangkut ke? Sangkut lah boy. Tali ke? Ui, ada tali ke? Alamak. Tarik peram. Tarik peram. Tali apa pula?
Aduh. Tengah nak makan dia tali. Cuba pusing sini pun tak boleh. Kasar ikan dia. Wah, ada tali ni. Takut tali dia. Tali ikat ponton ni. Aduh. Ikan ada kan? Ikan ada lagi. Oi, berderet pancing kita oi. Ha. Kita nak cari lauk malam ni. Dia punya pemain bukan jalan-jalan lah pemainnya. Import ni daripada Perak ni. Perak Selatan. Cari lauk untuk malam ni. Come on gang. Dah sebelah ni 40 tu dia pegang sabtu sebelah ni. Makan kangkuk ni. Kata ke orang pak tepi basah. Pom-pom berderet ikan. Satu batu ikan. Besok pagi pasal botol, Bat. Ha? Pasal botol besok kan? Pasal botol. Ni hari Sabtu. Hari Oh, ni? yang basah yang atas jalan tu hari apa? Hari kita Sabtu. pergi, Hari ni? Bukan Hari ni? besok. Hari ni Oh. Kau yang pergi dulu tu bukan hari Ahad je. Sabtu. Terdiam weh, kasar tu jang. Aduh. Ada ikan. Wih. Berlambung ikan ni. Ada lah lauk. Cari lagi 5 ekor. 5 ekor cukup lah. Ni Bukan lah, dah ada kena dulu. Bukan tahu dia sebab air dia ke sini. goyang pun tidak boy. Okey dia, ini sambungan yang semalam tu, hasil hari ni. Walaupun tak banyak tapi adalah ikan kerai 2 ekor, lampam ekor merah 3 4 5 6 7 masih ikut ketinggalan. Itulah hasil hari ni. Tak besar tapi yang kena buli tu tak tahulah besar mana. 2 kali 3 kali kena buli hari ni. Ni yang boleh buat naik. Okey lah untuk hasil hari ni. Naik. Okay gang, sampai rumah dah lebam muka. Jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel. Itu dia hasil hari ni, sambungan video semalam. Okay, tunggu abang dengan adik balik pula, tengok hasil apa dia orang ni. Dia orang tak balik lagi ni. Okay, kejap lagi kita makan-makan.